Welcome to my channel, I'm Meow Meow. So hari ni kita akan buatkan kek coklat air fryer. Jom kita start. 4 sudu serbuk coklat, okay, and then kita tapiskan dia. 6 sudu tepung gandum, and then tapiskan dia. Lepas tu 3 sudu gula, and then 2 susu pekat, sudu susu pekat. Cairkan margarin dalam 3 sudu. 2 biji telur. Gaul-gaulkan dia macam ni. Lepas tu letak coklat chip. Lepas tu gaul-gaulkan dia. Dan sapukan margarin dekat loyang. Lepas tu masukkanlah yang kita dah gaul-gaul tadi tu. Macam ni. Lepas tu letak dalam air fryer. Okay, suhu dia 10 minit. 10 minit pula. 10 minit. Suhu 180. Tet. Okay, dah siap. Lepas tu letaklah garpu. Tengok dah masak ke belum. Kalau tak dekat, maknanya dah masak lah. Okay, nak buat cair dia pula dekat atas tu. Cairkan margarin. Kukus. Lepas tu tak coklat Cadbury. Lepas tu susu cair sikit. Agak-agak je. Lepas tu sebut Milo 1 sendok. 1 sudu. Lepas tu letak coklat Hershey pula. Saja. Okay, dah siap. Tu letaklah atas ni lah. Cantik tu. Buat lagi macam tu. Okay. Lepas tu letak coklat chip kat atas dia sebagai hiasan. Lepas tu letaklah coklat lain-lain, Cadbury ke. Macam ni. Jadi dah lah kita punya kuih. Kek coklat. Okey tak? Daripada air fryer. Okey lah, bujang-bujang punya kan. Tengok bila dah potong. So tasty. Tasty. Okay, bye. Itu saja. Wap.